Hai semua. Projek itu berhubung sistem Guru Markets. Mari kita mulakan dengan ringkasan maklumat tentang syarikat. Mari kita lihat setiap parameter dengan lebih terperinci sedikit lagi. Jika perlu, anda boleh menghentikan video tersebut. Kami mencadangkan agar anda mempertimbangkan setiap parameter syarikat yang sedang dikaji dengan lebih teliti. Sekarang kita akan membandingkan penunjuk asas utama Perbadanan DraftKings Inc. Tikar DKNG. Semakan ini adalah berdasarkan maklumat pada 1 Julai 2025. Secara klasifikasi Guru Markets, organisasi DraftKings Inc. tergolong dalam subkategori Leisure Ratis. 28 syarikat terlibat dalam analisis. Cari penyelesaian untuk pesanan di penghujung video ini. Keputusan untuk syarikat berkenaan, tolak, 8.5 daripada 10 mata. Keputusan purata untuk subkategori ialah tolak -0, 3 mata. Jika anda melihatnya dari perspektif yang sangat luas, dalam pasaran kami secara keseluruhan, anda boleh lihat bahawa hasil purata bagi pasaran saham S secara keseluruhan ialah 1.8 mata, terhadap penilaian tolak, 8.5 mata untuk DraftKings Inc. Membandingkan dinamik harga saham syarikat DraftKings Inc. dan saham subkategori, kita akan melihat bahawa dalam tempoh 12 bulan lepas saham DraftKings Inc. menunjukkan dinamik 13.8%. 37.6% menentang perubahan harga dalam subkategori. Permodalan pasaran syarikat DraftKings Inc. bernilai $38.13 bilion. Permodalan pasaran subkategori ialah $181 bilion. Nilai buku syarikat ialah $0.84 bilion. Dengan permodalan subkategori sebanyak $30 bilion. Setelah membandingkan saham bursa saham dan nilai buku, kita melihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki DraftKings Inc. dalam subkategori dalam kes penilaian permodalan pasaran ialah 21.095%. Nilai buku ialah 2.85%. Penilaian bahagian pasaran syarikat dan permodalan kunci kira-kira subkategori, buruk, tolak, 1 mata. Liabiliti kewangan syarikat berjumlah 1.855 bilion. Hutang kepada nilai buku ialah 220% daripada ekuiti syarikat. Penilaian tahap kewajipan kewangan syarikat, sangat buruk, tolak, 2 mata. Nisbah harga pasaran kepada pendapatan syarikat ialah 0. Purata dalam subkategori ialah 75.3. Penilaian harga saham syarikat kepada nisbah keuntungan berbanding dengan organisasi dalam subkategori, sangat buruk, tolak, 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak $398 juta. Keuntungan masa depan untuk 12 bulan akan datang dianggarkan sementara pada $1,265 juta. Penilaian jangkaan penunjuk keuntungan masa depan berbanding dengan syarikat dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Nisbah nilai kepada hasil syarikat ialah 7.6. Purata bagi subkategori ialah 2.4. Penilaian harga pasaran kepada nisbah hasil berbanding dengan penunjuk dalam subkategori buruk, tolak, 1 mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah $5,000 juta. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Penilaian penunjuk unjuran hasil masa depan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori buruk, tolak, 1 mata. Margin jualan adalah tolak 8% dengan purata untuk subkategori sebanyak 3.1%. Penilaian marginaliti berbanding dengan penunjuk dalam subkategori tolak, 0.5 mata. Bahagian syarikat dalam bilangan pekerja dalam subkategori ialah 1.987%. Ini adalah 962% kurang daripada bahagian permodalan pasaran.
Jumlah modal setiap pekerja syarikat adalah sama dengan $7,479,000. Manakala dalam subkategori terdapat $704,000. Penilaian jumlah modal setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui kosong mata. Keuntungan syarikat bagi setiap pekerja adalah tolak $78,100. Purata bagi subkategori ialah $9.40. Penilaian keuntungan setiap pekerja individu berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori tolak 0.5 mata. Hasil syarikat bagi setiap pekerja ialah $981,000. Subkategori $299,000. Penilaian hasil setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori tolak 0.5 mata. Kedudukan pendek saham ialah 5.4%, berbanding purata bagi subkategori 4.6%. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 71% bagi syarikat DraftKings Inc. Dalam subkategori, tahap RC 14 adalah lebih kurang 66%. Penilaian saham sebenar syarikat adalah sekitar $42.90. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $52.99. Mari lihat jadual pesanan yang tersedia untuk anda. Pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat dalam musim tertentu oleh sistem maklumat penilaian saham, Guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada penilaian saham syarikat DraftKings Inc. Sistem maklumat dan rujukan penilaian Guru Markets keputusan berikut dibuat. Buka dagangan jual pada $42.89. Perjanjian itu dibuka kerana syarikat itu mempunyai penilaian yang agak rendah. Penilaian organisasi dijalankan menggunakan model penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 29.73. Henti rugi ditetapkan pada 56.05. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian, maka pesanan ditutup secara automatik pada akhir sesi dagangan pada 31 Julai 2025. Atau pada hari dagangan terakhir sebelum tarikh yang ditetapkan. Tikar, MCR pertama, adalah pesanan belian utama. Video untuk pesanan utama telah pun diterbitkan di saluran ini. Dalam kes penutupan mana-mana pesanan, utama atau pengimbangan, pesanan lain ditetapkan pada harga terakhir. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan maklumat dan sistem rujukan dari Guru Markets.